3 tanda hormon wanita tak stabil. Ramai tak perasan. Awak rasa penat sangat walaupun dah cukup tidur. Atau asyik mudi, tak tentu pasal. Mungkin bukan emosi tapi hormon awak yang tengah minta tolong. 1. Kitaran haid ke laut. Tak datang bulan ikut jadual. Kadang-kadang 2 bulan sekali atau period tu kejap ada kejap tak. Ni antara tanda paling awal hormon tak seimbang. 2. Mood swing dan susah tidur. Tiba-tiba jadi pemarah atau selalu rasa sedih tanpa sebab. Tidur pun tak lena. Otak rasa aktif waktu malam. 3. Berat badan naik mendadak. Walaupun makan biasa, lemak susah hilang terutamanya di perut. Ini petanda estrogen tak seimbang dan insulin resistance. 2 hormon penting untuk wanita. Hormon kita ibarat konduktor orkestra dalam badan. Bila salah satu hormon kacau, semua sistem boleh jadi kelam kabut. Dari haid, emosi, kulit sampai kesuburan. Kalau awak selalu rasa letih, moody dan period pun ke laut, jangan tunggu makin teruk. Reset hormon awak secara lembut dengan FT. 1 sachet setiap pagi sebelum sarapan. Follow untuk lebih banyak ilmu hormon dan kesihatan wanita yang ramai belum tahu.